Alright, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Masih lagi bersama saya Taufiq Azmi dan Abang Izzah di podcast Tekan Habis episod 97. Puas kita borak news dan happenings minggu sudah bersama 3 kenderaan pandu uji yang kita dah pandu dalam beberapa minggu lepas ni. Dan sekarang macam Abang Izzah janji, kita ada tetamu khas dan kita nak bincang pasal satu solusi mobility yang agak menarik lah sebenarnya. Ya, kita memang cerita pasal satu topik menarik, iaitu topik tentang parking. Tapi bukan parking, cerita pasal parking je lah kan. Hari ni kita bercakap dengan syarikat yang menguruskan sistem-sistem untuk nak melihat kepada pembayaran parking ni. Ni cerita belakang tabi. Kalau tak ada teknologi tu, tak Abang Rizal lah nama dia kan. So anyways, hari ni kami bersama Encik Lai Tiam Sin, Ketua Pegawai Eksekutif bagi Leading Innovative Technologies and Systems Sdn Bhd atau LITS Advanced Sdn Bhd. Maybe nama syarikat ni ramai tak kenal lah. Saya pasti ramai orang kenal dan cam jenama platform Cik Lai ni, iaitu Flexi Parking. Yes. So Abang Izal, apa kata kita selah rinci sikit apa ini Flexi Parking dengan Encik Lai, Boleh. CEO dia sendiri. Jom. So Rasa actually before ramai that, tahu pasal